Sebuah bangunan kediaman bertingkat yang didakwa didiami etnik Rohingya di Kampung Baru Sungai Makau, Mukim Ulu Langat akan dikenakan tindakan perobohan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Pegawai Daerah Hulu Langat, Datuk Muhammad Jusni Hashim berkata, tindakan itu akan dilaksanakan susulan pelbagai tindakan penguatkuasaan yang sudah diambil oleh agensi berkaitan terhadap struktur berkenaan sejak beberapa tahun lalu. Menurutnya, pejabat daerah dan Tanah Hulu Langat mengambil perhatian terhadap dakwaan yang tular di media sosial berhubung kewujudan bangunan kediaman bertingkat itu. Seimakan mendapati struktur tersebut sebahagian besarnya terletak di atas lot tanah milik individu yang mempunyai syarat nyata bagi rumah kediaman, manakala sebahagian kecil lagi berada di atas rizab jalan. Turut dikenal pasti beberapa struktur kediaman lain dibina tanpa kebenaran di atas lot berkenaan serta lot bersebelahan yang merupakan rizab sungai dan pernah didiami penduduk etnik Rohingya, katanya dalam satu kenyataan pada Rabu.